Okey, baik, kali ini saya akan tunjuk macam mana untuk menjana RPH Bahasa Melayu sekolah rendah. Okey, first kali ini adalah paparan utama, paparan menu lah, Smart RPH. Okey, klik pada butang tambah. Okey, kemudian pilih minggu. Ini contoh saya buat minggu ketiga. Okey, contoh je. Kemudian saya ambil hari Selasa. Hari Selasa, saya ambil hari Selasa. Kemudian masa, cikgu pilih masa yang berkaitan lah. Kelas, okey, contoh 5 Ibnu Sina, tahun 5. Saya nak buat bahasa Melayu. Okey, saya ambil bahasa Melayu. Kemudian saya boleh pilih lebih pada satu. Tik pada, contoh saya nak tik yang mana saya nak kan. Contoh saya tik PKJR. Okey. Kemudian kat tajuk saya boleh tik lebih pada satu. Contoh saya pilih Persekitaran Jalan Raya. Kemudian saya ambil kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemudian saya ambil asas membaca dan kemudian saya boleh ambil asas menulis. Boleh pilih. Kemudian saya ambil 2.1. Contohlah, siap RPH cikgu kurang 1 saat. Okey, objektif dah siap dijana, kriteria kejayaan dah siap dijana, set indaksi pun siap dijana mengikut pembelajaran terbeza dan PAKA 21. Nampak tak? Okey, dia dah langkah 3, arah 1, arah 2, arah rendah, arah sederhana, ada arah tinggi. Kemudian dah siap, cikgu boleh edit, tak ada masalah. Kalau nak edit, boleh edit. Boleh klik kat sini dan boleh tambah, boleh delete. Okey, kalau tak nak, terus scroll ke bawah. Ni automatic, EMK, dia dah automatic. Kemudian catatan cikgu buat catatan PDPC berjalan seperti yang dirancang. Klik pada sini ataupun boleh je tambah, dia custom je. Refleksi masukkan jumlah murid. Dah siap, tak ada apa yang perlu diedit, diubah. Klik pada butang simpan RPH. Okey, dah siap. Kemudian dah ada RPH. Okey, tapi cikgu boleh, kalau contoh jadual bertukar-tukar banyak kali, cikgu boleh klik pada contoh subjek, cikgu boleh adjust naik ke atas ke bawah. Dia boleh adjust. Kadang-kadang subjek kita hari Isnin ke hari Selasa ke hari Khamis, mungkin pukul 8 ke pukul 9, pukul 9 ke pukul 11, macam itulah. Tapi dia boleh edit, drag and drop and drag, macam itulah. Kemudian nak cetak, butang hijau ni klik cetak papar RPH. Cikgu klik pada papar RPH. Okey, dah siap gambar kita apa semua. Okey, dia tersusun, lebih tersusun. Okey, dah siap, cikgu boleh print, boleh download. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.